Maka di sini Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali kata ana, tentang hak Tuhan atas arash tu. Tuhan atas arash kita bacanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Nah, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Nah, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Tentang Tuhan Rahman atas arash ni. Sayyidina Ali kata ana, qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dia kata kan di sini, dia kata innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan li qudratih la makanan li dzatih. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni telah menjadi akan arash izharan li qudratih, kerana nak menzahirkan bagi kudratnya. Tuhan menjadikan arash ni dia nak menzahirkan kudrat dia. Nak royak atas kudrat dia ni bukan biasa. Ni boleh buat makhluk ni lebih besar pada cakrawan lagi. Ni cakrawan yang kita duduk sekarang ni. Cakrawan ni ada 10 T bitar ni. 10 T ke 9. Ada Uranus, ada Pluto, nah ada Neptune, ada Mars, ada Earth, ada Moon, ada The Sun. Capur-capur semua tu 10 T ni. Hak lusuk Pluto ni. Gitu tak? Rabuk Suria semua ni duduk dalam cakrawan semua ni. Halih pada arash lagi. Arah ni beribu-ribu ganda lagi. Lepas tu Tuhan boleh buat arash. Tu Tuhan buat arash tu izharan li qudratih, kerana Tuhan nak menzahirkan kudrat dia. Ni Tuhan nak menzahirkan kudrat dia ni. Ya ayat di sini. Ya ayat ana. Innallaha ta'ala khalaqal arsya izharan li qudratih la makanan li zatih. Bukan nak zahir tepat. Bukan dia nak royak tepat bagi zat dia. Bukan dia nak royak sarai dia. Arash ni. Faham tu? Waqala sayyid. Waqala. Sayyidina Ali lagi. Dia kata mana ni? Waqala ay Sayyiduna Ali. Aidan perkataan ia juga ni. Dia kata qad kana wala makana wa huwal ana ala makana. Sesungguhnya ada Tuhan tu pada sedia kala dah tidak ada bertempat, tidak bertempat. Dan ia sekarang ala makana, seperti dulu. Dulu Tuhan tak bertempat, sekarang pun Tuhan tak bertempat. Tu. Ni nak royak kata kita nak pergi Tuhan tempat tak boleh sama sekali. Faham kita pergi Tuhan? Tidak berjihad mana-mana ni, depan podok, kanan podok, kiri podok, atas podok, bawah podok. Bukan Tuhan tak ada, Tuhan ada. Tapi nak pergi nisbah dengan apa? Sebab makhluk tak ada perkara dah. Tu. Ni nak ayat kata jangan pakai zahir selerak lah. Demo tak takwil ayat mutasyabihat sudah lah. Sebab tu nak ayat kalau mengelirukan wajib takwil. Wajib takwil nah. Sebab itulah kita telah dengar ke seorang Tuan Guru Marlboro kata. Tuan Guru Marlboro, munasabah panggil Marlboro ke dia tu bukan kok mana dak. Ya apa-apa ni ya adanya usul asal. Seperti kita panggil kapung tu, orang panggil kapung Batu Putih misal kata. Ya kena ada usul asal. Misal kata kapung Pasir Mah. Ada usul asal dia tu. Maka seorang Tuan Guru ni, orang panggil Tuan Guru Marlboro, sebab dia tadi itu warak. Tak isap rokok Marlboro pun. Tapi dia petahai Marlboro. Maka lekatlah kata Tuan Guru Marlboro. Faham tu tak? Jadi, tak ada kau lain. Taklah kita, kalaulah kita tak buat benda, tak molek, tapi kita jangan petahai. Kalau petahai masuk dalam jahat itu. Orang tua kita dah ajar ke, jangan main berjudi dan jangan duduk tempat orang berjudi. Betul tak? Kalaulah tak main berjudi, duduk tempat orang berjudi. Gimana? Kena belaka. Juga di sini pun kita kena faham. Sebenarnya, tak ada masalah. Marlboro je duduk cara Marlboro dah ke. Tetapi hak ni nak faham akan Marlboro. Maka kita pun sah nak panggil nisbah idhafi kata Tuan Guru Marlboro. Dia kata kan, ya duk i'tiqad dalam hati dalam dia sebagai imam hak sah, Tuhan tak atas tak bawah.
Nampak tu tak? Dalam alai pun dok, luar alai pun dok. Dok kedua-dua. Nampak tak tu? Baik. Pak orang pun tanya lah, pegang ni lagu ni ada ke dok dalam Quran? Cari tak berjumpa. Jumpa dua ayat ya Jahmiyah ambil laisa kamitslihi syai' kama ada walam yakul lahu kufuwan ahad. Betul seling-seling hak Imam Ahmad royak ni. Supaya Imam main royak masa ni. Ni barakah kita bisalafis salih. Lepas tu mana ayat hak soreh-sorehnya dalam Quran? 1236 ayat tu. Mana hak Tuhan tak ada atas, tak ada bawah, tak ada dalam alai, tak ada luar alai. Mananya? Tak didapati. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Adakah pegangnya lagu tu, wahai Tuan Guru Maboro? Hafizahullah tak apa. Nampak tu tak? Katakan, adakah dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara ni? Hadis beribu-ribu hadis tu. Adakah? Dalam Bukhari ke, dalam Muslim ke, dalam An-Nasai ke, dalam Ibnu Majah ke, dalam Abu Daud ke, dalam Tirmizi ke, dalam apa lagi? Sunan Abi Daud Sijistani atau Tayalisi. Adakah tak ada? Tak didapati. Musnad Imam Ahmad 40,000 hadis. Adakah? Tak didapati. Lepas tu, wahai Tuan Guru Maburu, Tuan Guru ambil dana. Oh, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ali, sepupu dengan Nabi, anak Abu Talib ke Abu Hurairah? Abu Talib yang duk royak Abu Hurairah. Nampak tu tak? Katakan Ali punya kata. Ali punya kata. Tuhan tadi itu tak atas, tak bawah. Tak ada dalam alai, tak luar alai. Belum pada jadi makhluk balah mana ke balah tu lah. Lepas pada ada makhluk pun balah tu lah. Mananya nak dengar? Ada dalam kitab apa? Dia kata ni perkataan. Dengan molek. Dengan molek. Amba ni Tuan Guru Maboro ni nak royak. Kita pun nanti terima lah. Tadah ngetah. Apa siap. Bawa badai-badai apa tadah ilmu. Ada? Orang panggil ngaji menadah. Nak tadah. Buka tangan dua gitu tadah. Tak ada masalah. Boleh tak lagi nak ayat Tuan Guru? Nantilah dulu. Dah. Nak siuk-siuk sikit kan tak? Siapa masa? Ni pun malam Selasa ke? Malam ni malam Selasa lah apa? Malam Khamis. Malam Khamis dah. Kita duk jalan ni, nampak dah anak bulan? Nampak? Anak bulan beranak apa hari dah? Baru sehari. Nampak besar, nampak boleh makan pek sendiri. Dah nampak tu. Nampak tu tak? Nampak boleh makan pek sendiri. Dah tak kena surat dah tu. Nadi bulan kita ni Masya Allah juga boleh makan pek sendiri ya. Kita faham tu dah? Faham tu tak? Tak apalah. Hak tu suku. Ali kata gini. Dengar. Tok Guru nak ayat ni. Innallaha khalaqal arsya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan arash. Innallaha khalaqal arsya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan arash. Pahala mana pula? Nanti kata. Izharan. Kerana nak menzahir. Liqudratihi. Nak menzahir kekuasaannya. Nya Allah tu. Wilmok sikit Nya panjang sikit. La makana li zatihi. Bukanlah tepat bagi zatnya. Nya Allah. Tengok. Ning Sayyidina Ali. Hak Nabi kata alaikum bisunnati. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Masya Allah. Amba baca tak jumpa sini. Terima kasihlah Tuan Guru kata. Ada lagi ya kata. Mana kata. Qad kana wala makan. Sesungguhnya ada Allah. Kana di sini ni kana tam. Tu. Pahal ke tak kana tam? Tak pahal kana tam. Lepas tu kena ngaji apa hari? 2 tahun. Kana tam ni ada apa kalimah? So kalimah dah ke? Batu berapa huruf? Tak kira. So huruf tu setahun. 2 huruf 2 tahun. 3 huruf 3 tahun. Jangan gaduh lah kita ni.
3 tahun kena mengaji. Kanatam. Masya Allah. Tak apa. Kita nak mengaji, kita nak nadah tu. Qad kana wala makan. Tidak ada apa? Tidak ada tempat. Wa huwal an ma alaihi kan. Maka sekarang dia pun balas tulah. Masya Allah. Ni Ali kata, ya. Kita pun Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik. Cuma kita ni Wahabi nak tanya lah sikit. Ya Wahabi tak terima lalu. Nampak tu tak? Lagu mana nak tanya? Wahai Tuan Guru yang dihormati. Nampak tu tak? Perkataan ini duduk dalam mana? Duduk di mana? Dalam kitab-kitab ulama-ulama muktabah. Jangan tanya. Dia kata tak beradab. Man qala li syaikhihi lima lam yuflih abada. Barang siapa tanya Tok Guru, apa begitu? Tak berjaya apa kemat, dia kata. Tapi kita kata, tak apalah hak tu ni perkataan. Jangan nak tanya sebab kita reti kata kalau kita tak tahu, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tu ayat Quran. Tak tahu, tanyalah. Maka wajib di atas orang hak kena tanya, kalau yang punya ilmu pengetahuan kena jawab. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar yaumal qiyamah. Hadis hasan dekat. Siapa dia ditanya akan ilmu pengetahuan sedangkan dia tahu, lepas tu dia susuk, tak seroyak, maka diheratkan pipi dia ni dengan besi yang tajam pada hari akhirat esok sehingga mulut duk sini. Baik. Tak apalah, Tuan Guru nak jawab kata, Tuan Guru, amba nak tahu ya. Amba Wahabi tak terima mudah-mudah kata. Sebab amba tak ada cidik mana. Kalau orang cidik, dia terima lalu. Orang alim yang terima lalu, amba tak ada alim mana, dia tak boleh terima lalu. Kena cek dulu. Sebab kita orang tak ada pandai mana ni. Kalau orang pandai, terlagi gluk-gluk dia selalu. Dah. Baik. Perkataan ni ada di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq bagi Abdul Qahir Al-Baghdadi. Apa kitab tu? Kitab apa? Kitab Firaq. Orang korang ke berapa, tuan? Orang korang yang kelima kene. Alamat asgur gitulah. Lepas tu Sayyidina Ali tu orang korang ke berapa? Ali korang pertama. Yalah korang pertama. Lepas tu Abdul Qahir Baghdadi ambil di mana? Ya tadi itu walaupun beranak tulis belakang, Ali duduk depan, tapi sah pada akal. Yang ambil perkataan Ali boleh, sah pada akal. Allah, gitu. Sayalah kita. Kena mengaji lama lagi, ni tak faham ni deh. Kena mengaji lama, ya dah kanas tu 3 tahun dah itu. Kita jawab kata tak kena 3 tahun, 3 minit pun kita tak terima perkataan ni. Apa? Sanad tak ada mula-mula. Kataan ni sanad tak ada. Kemudian perkataan Sayyidina Ali ni pasti kena ada dalam kitab musnadah. Kitab ada sanad. Apa? Kerana ia perkataan sahabat Khulafair Rasyidin Al-Mahdiyyin. Yang kedua kena tahu oleh orang-orang nakal ilmu hadis. Bukhari lah, Muslim lah, Tabarani lah, biar lagi. Semua ulama hadis kena tahu. Mereka tak ada biar tahu tiba-tiba Abdul Qahir Al-Baghdadi ni salah satu daripada ulama yang kemudian ni tahu. Boleh hadis? Boleh hadis. So nak ayat kata bukan perkara yang benar. Maaflah Tuan Guru. Amba minta daripada Tuan Guru nak beri masa 3 hari. Nak beri masa 3 hari. Tuan Guru tolong jawab dengan ikhlas hati. Kata ini adalah perkataan ini ada sanad yang musnadah sampai kepada Sayyidina Ali dalam kitab yang muktabah. Nak masa 3 hari. Tuan Guru ada ilmu banyak, kita tahu. Nampak tu tak? Wa illa kalau tidak, nasihat Tuan Guru termasuk daripada orang yang tipu masyarakat. Orang yang tipu masyarakat awam. Selagi akan disualkan oleh Allah Azza wa Jalla dan akan dimurkakan oleh Allah. Nampak tu tak? Sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya.
akan tipu kemarkaan Allah Ta'ala terhadap mereka yang dusta di atas agama Tuhan dan akan hina duk atas muka bumi ini. Kalau tahu kata dak, amo ada alasan, tolong ke muka. Tolong ke muka atas udara. Tak payah dah ke hari ni. Tak ada payah. Boleh ke kita sebab atas udara, kita tolong jawab kepada amdil fakir. Yang tak ada ilmu pengetahuan, yang usaha nak buka dua tangan menadah akan ini perkataan. Kalau ada, rakyat kata ada. Kalau tak ada, rakyat kata tak ada. Banyak mudah. Tak ada payah kali. Nampak tu tak? Amba minta 3 hari, jangan wisapa 30 hari. Minta 3 hari, jangan wisapa 30 minggu. Minta 3 hari, jangan wisapa 30 bulan. Minta 3 hari, jangan wisapa 30 tahun. Minta 3 hari, jangan wisapa 3 korong. Berapa? Kerana benda ni umat duk nak pakai. Kena wakrilah. Hada tepuk dada al-isnadu minad din. Walau lal isnad laqala man sya' ma sya'. Kita ni ahlul asanid. Kita mengaji bersanak, berguru. Heret tengok perkataan ni pia riwayat. Jangan ambil hak adik ipar kita. Pia as-sabaiyah syi'i. Tu ada ipar jangan. Ya sufi dengan hak ni ya ripa pergi mari gitu ya. Nampak tu tak? Ya lagu tu. Hak ni sufi kuburi, hak ni syi'i majusi. Jangan buat gitu dah. Kita ada Sunni, Bukhari duk ada, At-Tabarani duk ada, Darimi duk ada, Musnad Imam Ahmad, Syaibani duk ada dan sebagainya. Faham tu tak? Maka perkara itu tadi itu tunggu dah, tunggu. Jawab daripada tuan guru yang dihormati. Tuan guru apa saat ni? Tuan guru Maboro. Apa? Kerana tuan guru pertahankan. Walau amat tahu kata tuan guru tak isap akak. Tapi tuan guru nak mempertahankan Maboro, maka ambil gitu tak apa. Tak ada masalah. Maaflah kalau terasa hati itu, minta maaf di awal. Tapi tak ada nak ke mana kali. Nak rakyat kata kalaulah kita nisbah diri kepada mana, tak apa. Kita ni Wahabi, Wahabi tak apa. Kerana apa? Kerana kita tadi itu mengikut Allah yang nama Wahab dan mengikut ulama yang nama Abdul Wahab Al-Hambali. Faham tu tak? Tak ada masalah. Tak ada jadi benda yang celah dalam agama kita. Ada pun Maboro ni pun tak ada celah mana, kata tak? Benda ni boleh juga kata.